Salam satu dunia. Kita dilahirkan, dibesarkan, berkahwin, punya anak dan seterusnya kita punya cucu. Hari ni aku nak cerita pasal cucu aku, Nuha Medina. Hari ini merupakan majlis akikah serta cukur jambul serta doa selamat tanda kesyukuran atas kelahiran cucu yang keenam. Yang ni anak dengan menantu, Nur Afira dan Taufik. Antara saudara yang hadir. Tu dia, adat cukur jambul sedang dijalankan. Mak ai dia boleh tidur, Nuha. Bertuah punya budak. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, insya-Allah. Ini pula kumpulan marhaban impian yang menyerikan lagi majlis ini. Kenalan jauh dan dekat turut hadir. Ada ayang-ayang cucu Tok Ma tu. Letih lah aku duk kena gomoi daripada tadi. Nuha dah ngantuk ni, nak tidur pun tak senang. Nuha. Amboi, hari ni majlis Nuha. Lah, kena gomoi dengan Tok Ba pula. Lepas ni Nuha nak tidur lah, penat lah macam ni. Cucu aku yang ke-6, Nuha Medina, baru berusia 2 bulan lebih. Maaf ya, Nuha nak tidur ni. Bye-bye.